belum sampai. Dia dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Ramli Sarip, dahsyat. Jadi apa yang jauh, apa yang dekat tu? Okey, saya dah lambat nak ambil isteri saya. Saya pergi dulu Dia jauh tapi dekat. Dia dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Go hands. Tengok saya tak pegang kamera kan. Mufti, jangan marah saya lagi, okey? Tapi sebelum tu saya tertarik lah. Saya spend beberapa, kita kenal Ramli Sarip, tapi kita cuma kenal dia punya music dia. So saya bila saya saya tertengok interview antara DJ Dino Rahim dan juga DJ Hafiz Glamour beberapa tahun lepas. Tengoklah ni. Tahu Ramli tak kenal Ramli Sarip dalam kerja seni ni sebenarnya. Ada ke orang tak tahu Ramli Sarip? Ada. Oh. Okey, awak tahu saya dari segi mana? Dari segi dalam tu maknanya. Music. Muzik sajalah. Mana falsafah saya? Falsafah dia. Wow, okey. Yang tu antara sebab itu tak apa. Itu pendekkan cerita. Okey. Ramli Sarip ni dia orang yang berfalsafah. Itu kita nak tahu. Dia bukan sekadar suka muzik, tapi dia memang ada nilai-nilai Islam lah kan. Kita katakan falsafah Islam lah kalau kita nak katakan, tertanam dalam jiwa seni dia, dan itu menyerlah dalam muzik-muziknya. Yang membantu kerana saya dibesarkan di kampung. Di kampung saya banyak kumpulan seperti nasyid, kasidah, zapin dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang banyak tertanam di dalam jiwa saya, akar yang mana kita mesti nak ada benda ni. Falsafahnya tu kita seharusnya ada sikap positif. Apakah objektif hidup kita? Objektifnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang paling pertamanya sekali lah yang perlu kita tahu. Alamak, hujan lah. Mungkin audio tak apa bagus, tapi tak apalah, kita cubalah. Dan setiap benda yang saya buat tu, al-ilham yang datang, saya akan, kalau saya rasa saya dalam tahap di persimpangan, saya akan berhenti sebentar. Saya akan tanya, saya akan mohon, kalau ini baik, kau bukakanlah jalan ini. Begitu. Kerana ini bersangkutan dengan spiritual. Ulama dia kira nak buat sesuatu, dia nak buat apa-apa je, mesti dia istikharah dulu. Satu hari kadang-kadang 2-3 kali dia istikharah. Tapi yang penting kita ingat Allah, kita ingat perjalanan kita. Kita tahu yang apa yang kita lakukan, gerak-geri kita tu adalah kerana Allah. Allah nampak dan kita mengharapkan Allah punya restu dan redha. Jadi sebab tu kita mulakan dengan bismillah kan. Jadi waktu kita main band pun di tempat orang kahwin pun, kita tahu waktu zuhur, asar kita akan berhenti 15 minit untuk melaluikan benda ini, berhenti untuk sekurang-kurangnya menghormati keadaan. Ini amat penting. Ini yang penting yang kata kita kehilangan benda ni. Dan kalau kita tak punya akar yang kuat, kita akan hilang satu budaya yang amat penting dalam kita punya. Sangat respect lah kepada Datuk Ramli Sarip bila dia ceritakan yang dia berhenti ketika menghormati waktu di majlis-majlis kahwin. Saya rasa ini satu problem lah. Ini satu problem, terutamanya diri saya sendiri juga. Bila masuk waktu je kira masih buat kerja kan. Paling tidak pun kita dengar lah azan kan, buka radio atau sebagainya, ataupun azan di rumah kan. Saya harapkan Allah SWT dapat sucikan dalam diri saya, dan saya harapkan anda semua dapat lakukan yang sama lah, insyaAllah. Dari sudut etika bekerja pula saya nampak, ataupun dari sudut etika bekerja dan juga kreativiti, saya nampak artis lah, atau nak jadi seni, dia tidak boleh berhenti. Kita boleh berehat untuk penat lelah, tapi kita akan terus jalan. Tidak kira kecil atau besar sebenarnya persembahan tetap persembahan. Kadang-kadang kita tidak tahu dalam 100 orang tu, 1-2 yang orang yang amat penting sekali yang menonton awak. Dan kadang-kadang tak semestinya 10,000 orang tu dalam persembahan, kalau yang menonton 10,000, kadang-kadang bila balik tinggalnya
10 orang kerana persembahan awak tak bagus. Datuk Ramli Sarip ni dia cakap sebelum album pertama Street Charity dirakamkan, beliau bermain muzik selama 12 tahun baru ada orang nak rekod. Dekat sini apa dekat sini kita dapat belajar sesuatu hasil kreativiti tu tidak akan dapat breakthrough secara langsung. Maknanya orang tu bila dia buat video, dia buat macam saya buat video kan. Saya suka buat video. Cerita-cerita saya macam satu hari dapat buat filem kan. Kerja dengan orang-orang yang ternama, ramai orang tengok kat movie dan sebagainya. Tapi itu semua tak akan dapat dalam masa satu malam lah. Makna katanya macam kita kena sentiasa produce, kena hasilkan, tak boleh berhenti. Kita boleh berehat tapi tak boleh berhenti. Dan mereka harus mesti ada restu. Restu daripada ibu bapa amat penting dalam hidup. Itu sebahagian kita punya keramat. Cakap pasal ibu bapa juga, saya nampak banyak sangat video ataupun interview Datuk Ramli Sarip dia bila dia sebut pasal usaha dan sebagainya, selain daripada berdoa, dia juga macam always mention restu ibu bapa. Ibu bapa penting. Bersyukur, jangan sekali-sekali mengherdik ibu bapa kamu, kerana Allah Ta'ala pasti tidak suka dan kamu akan dibalas dengan benda yang sedang baik. Sebenarnya bila kita ada kata orang tu bakat saja tak cukup dik. Bakat itu harus disertakan dengan satu benda yang kemahiran yang kita diberi apa yang terbaik, restu dari orang tua kita. Jadi bapa dia pesan, nak buat apa buatlah. Yang penting hati kita kena bersih dan mengikut jalan yang betul. Jadi ini pun salah satu pembelajaran lah. Maknanya hati kita kena ikhlas. Secara jujurnya, jangan anti. Yang problem kita, bila tak suka satu orang kita anti. Hati awak rosak lah. Bila hati kita rosak, itu yang keluarnya bukan kerana nama. Jangan kau alas hatimu itu. Dengan sejepis warna kehitaman, dialah seperti anai-anai lambat laun, hancurlah dirimu. Lambat laun hancurlah dirimu. Maknu hati kita. Itu bukan itu dalam kalau awak pergi solat Jumaat pun akan dengar kadang-kadang ustaz atau imam memberi khutbah, kat badan kita punya seketul daging. Tubuh manusia punya seketul daging, kalau busuk seketul daging itu makin busuklah segala anggota badan kita. Itu nampak simple, tapi kat situ semua ada dia punya life, ada kehidupan sebenarnya. Deep gila lagu tu. Deep gila lagu tu. Saya dengar, first time saya dengar lagu ni bila dia feat dengan Datuk lah. Dia feat dengan Taufik Batisa. Tapi tak pernah nak hafal lah, tak pernah tahulah cerita lagu tu baik. Tapi bila saya amati lirik-liriknya, saya nampak macam okey, jadi apa falsafah dia? Apakah falsafah? Apakah makna di sebalik jauh tapi dia dekat? Dekat tapi dia jauh. Saya rasalah dia sama ada iman. Iman tu boleh jauh, dekat jauh, boleh lari, boleh jatuh, boleh naik dengan usaha kita, ataupun lain-lain lah. Saya tak tahu, tak apa sure kan. Saya rasa kalau siapa yang dapat kontak dengan Datuk Ramli Sarip, pernah encounter, pernah tanya apa maksud dia tu, boleh message saya lah. Walhasil penjelasan dia yang paling sempoi yang ini. Teratai dilahirkan 79, umur sekarang 37 tahun. Sekarang bawa setengah aja. Tapi kenapa dia jadi popular? Kenapa dia orang suka lagu tu? Kerana dia ada jiwa, Jack. Dia ada jiwa, ada rasa. Tak ada rasa, tak ada apa-apa. Itu sebenarnya begitu. Kali ni video sangat sempoi juga. Saya macam kira review lah, review Ramli Sarip So sehingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum, selamat beramal.